Bila tengok cermin makin saya tak suka dengan muka saya. Kenapalah agaknya bentuk muka saya ni macam muka kartunnya Doraemon? Tak payahlah risau sangat. Nilai manusia bukan pada luaran saja, tapi dalaman. Saya dah bercakap benda yang tak sepatutnya ke? Ini semua salah cermin. Siapa suruh dia wujud? Kalau semua orang tak tahu bentuk muka sendiri, mesti tak ada orang yang kurang keyakinan atau orang yang sombong kat dunia ni. Awak rasa macam tu ke? Memang macam tu pun. Ini semua salah cermin. Kalau macam tu, kita cuba yang ini. Macam selalu kita buat. Pondok kalau lah. Memang pilihan yang tepat. Kalau tak ada cermin pun bagus sebab dah tahu macam mana muka sendiri. Agaknya apa yang akan terjadi, ya? Cermin dah tak ada lah. Susah betul lah saya nak bersolek. Hei, kamu berdua, pergi jumpa Mama ni sengit ke tak? Dekat sebelah kanan letak sikit lagi. Macam ni ke? Lagi. Ya, macam tu lah. Bulu kening Mama pun kena lukis tebal sikit. Dah cukup dengan kemas ke ni? Hoi, boleh tolong tengok ke kejap? Papa, macam mana dengan solekan? Apa kena dengan muka Mama tu? Papa pun sama juga. Kelakar betul lah. Wah, tengoklah tu. Muka pun tak mantul dekat kaca. Alamak, Doraemon, pantulan pun tak ada dekat atas air lah. Tak sangka betul kedai gunting rambut pun tak ada cermin. Kamu rasa macam mana? Bahagian atas ni saya nak tajam lagi. Baiklah, saya buat tajam lagi. Maaf. Awak tak apa-apa ke? Saya tak apa-apa. Kalau masih memandu memang susah sikit lah kan? Betul juga tu. Tak sabar saya nak tengok. Kawan-kawan saya semuanya kata awak ni memang pandai melukis, Zaki Sugi. Saya memang pandai melukis pemandangan, tapi... Wah, cantiknya awak lukis nampak sama macam gambar yang ditangkap lah. Apa awak cakap ni? Saya tak faham lah. Awak tak faham? Mesti kamera pun dah tak wujud sekarang. Macam tu ke? Nah, ini gambar awak berdua. Zaki Sugi memang pandai melukis apa kan? Ni? Apa yang awak lukis ni? Apa yang awak lukis Zaki Sugi? Nampak tak sama? Bukan kami berdua bukan macam ni lah. Zaki Sugi, awak memang tak boleh Lebih baik kita minta Sunyo saja yang lukiskan. Sunyo melukis? Ramai yang lama lagi. Ini lagi dah rasanya. Saya tahu Sunya tu memang pandai melukis muka orang kan? Ya. Siap. Macam mana, cantik tak? Wah, lukisan ni memang betul-betul serupa lah. Memang tak sisi kita minta Sunya lukis muka kita berdua kan? Baiklah, seterusnya ya. Awak tengoklah tu, Sunyo sekarang dah ada ramai peminat. Mereka tak tahu macam mana muka mereka sebab tu jadi macam ni. Ramainya orang berbaris. Suka pun datang juga. Semua tolong berbaris ya. Tunggu. Tak apa, biar saya aja yang bagi tahu awak macam mana bentuk muka awak tu, Shizuka. Bentuk muka awak tu kan, Shizuka, ada mata bulat yang besar. Nampak betul-betul comel. Awak juga cantik dan sangat manis. Betul ke ni? Baiklah, kalau macam tu saya pula beritahu muka awak ya, Nobita. Muka awak tu bulat. Dan awak, apa ya? Muka saya ni biasa aja. Ada hidung yang sederhana, mata pula tak berapa besar. Muka saya ni bila tengok nampak kesian dan tak ganas langsung. Sekali pandang macam kartun komik. Hebatnya. Macam mana boleh tahu muka awak, Nobita? Kalau muka saya ni macam kartun, Shizuka pun fikir macam tu. Bukan itu maksud saya. Bila je saya pegang muka saya macam ni, saya dapat rasakan yang muka saya ni betul-betul kacak dan juga sangat kelakian.
Hidung kecil dan mancung, bibir pula nipis dan cantik. Oh. Kalau tiap-tiap hari macam ni memang langsung tak rasa bosan lah. Betul juga. Inilah masa untuk saya jadi artis. Berdiri di atas pentas dan disinari dengan lampu yang berwarna-warni. Kemudian menyanyi depan berjuta-juta orang perminat. Saya memang sesuai jadi penyanyi. Kalau kita biarkan dia macam tu memang habislah kita nanti. Betul cakap awak. Ya tak ya juga. Kita bagi dia cermin diri sendiri. Kalau macam tu buat apa susah-susah? Buat dia tak ada Tak cermin. ada masalah kalau buat sikit eksperimen. Macam mana reaksi orang yang tak pernah tengok cermin. Kalau mereka tengok cermin buat kali pertamanya. Macam tu rupanya ya. Dengar macam menarik je. Kotak yang bercermin. Oh, apa benda tu? Silakan. Bukalah dan tengok dalamnya. Ada apa dekat dalam ni? Siapa awak ni? Muka budak tu sebiji macam gorila lah. Oi, siapa budak dekat dalam ni? Berani betul dia ketahukan saya? Tak guna betul. Mari sini budak, biar saya ajar awak cukup-cukup. Ambil ni. Ambil ni. Ejek saya je. Nah, ambil ni. Sakitnya. Awak menyorot belakang tu buat apa? Kalau berani keluarlah. Kenapa Giant tu? Kenapa awak marah ni, Giant? Apa dah jadi? Ada budak kurang ajar dekat dalam ni. Muka dia sebiji macam gorila. Awak tengoklah. Di dalam kotak ni ke? Memang teruk betul lah muka dia. Sekali pandang aja dah tahu yang budak ni memang nakal dan leceh. Macam mana? Betul tak saya cakap? Itu bukan gorila lah, tapi musang. Jangan merepek lah. Mana ada musang dekat dalam kotak ni? Memang tak sadar lagi. Itu musang lah. Bukanlah gorila kat dalam tu. Baiklah, saya pun nak tengok juga. Gorila kan? Itu bukan budak perempuan lah, tapi musang. Saya cakap gorila-gorila lah. Dia tengoklah betul-betul. Dia tercermin. Awak semua tengoklah betul-betul. Orang yang awak nampak dekat dalam ni adalah muka awak yang sebenar. Tengok ya. Ini muka saya. Ini muka saya. Tak sangka rupa-rupanya macam tu muka saya. Awak jangan nak main-main. Saya ni bakal jadi penyanyi yang terkenal, tahu tak? Tak mungkin muka saya teruk macam gorila. Janganlah tu. Mungkin awak tak percaya tapi memang betul. Itulah muka awak. Awak tipu saya. Saya ni bukan manusia gorila. Awak memang gorila lah. Awak berdua ni memang nak kena sangat ke dengan saya? Keluarkan benda-benda yang pelik. Bila tengok betul-betul muka saya ni, memang boleh tahan juga. Maksud saya memang sangat kacak. Terutamanya gaya rambut saya yang hebat ni. Tengok banyak kali pun tak bosan lah. Ya betul bukit itu. Memang tak salah lagi. Abang kembar saya yang keluar daripada rumah 10 tahun yang lalu. Kenapa abang ditempat macam ni? Pakcik dah silap lah. Yang tu sebenarnya. Jadi selama ni abang terperangkap di dalam kurungan kaca dia. Teruk betul lah. Siapa yang sanggup perkara yang jahat ni? Saya akan selamatkan abang sekarang juga. Tunggu dulu. Macam mana? Sekarang awak berdua dah menyesal ke? Teruklah. Cermin tu dah hilang. Habislah kalau macam ni. Sebenarnya sana. Tolonglah saya, Encik. Oh, Abang saya ni terperangkap di dalam kotak ni. Saya tak tahu nak buat macam mana lagi. apa dia? Masalah besar tu. Saya rasa mesti ada orang yang dah ambil kotak cermin tu. Orang mana pula yang ambil ni? Baiklah, saya akan buka sekarang. Ya. Apalah. Dia bersama-sama dengan seorang pegawai polis. Ya? Saya nak tanya awak ni sebenarnya dari balai polis mana? Saya tak pernah nampak muka awak pun. Ya! Mesti dia tu menyamar jadi polis. Jadi dia lah penjenayah yang sebenar. Macam tu ya. Patutlah muka dia nampak macam muka orang jahat. Hei, baik awak serah diri cepat. Awak cuba nak lawan saya ya. Jangan nak melawan, baik serah diri aja. Wah, lelaki tu pun keluarkan pistol dia juga. Bahaya. Berundur sekarang atau awak akan ditembak. Dekat sana.
Rupanya saya tembak cermin kosong aja. Kenapa pula saya pergi angkat cermin tu bawa datang ke sini ya? Maafkan kami. Maafkan kami. Memang tak ada baiknya pun kalau dunia ni tak ada cermin langsung kan? Yelah, macam mana kalau yang ini pula Doraemon? Awak nak main lagi ke Nobita? Kalau muka semua orang di dunia ni jadi macam muka saya, mesti bagus kan?